Pernahkah anda rasa seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti? Sesuatu di sebalik rutin harian, di sebalik kebisingan fikiran? Mungkin anda pernah untuk seketika merasai satu kehadiran yang tidak terhingga dalam perkara yang paling biasa. Atau mungkin anda mengalami satu detik pengetahuan spontan di mana jawapan datang kepada anda tanpa perlu berfikir. Ini bukan kebetulan, ini adalah bisikan dari diri anda yang sebenar. Ramai di antara kita hidup dalam penjara yang kita bina sendiri. Penjara yang dindingnya diperbuat daripada kepercayaan yang terhad tentang siapa diri kita. Kita fikir kita adalah pekerjaan kita, hubungan kita, sejarah kita atau badan kita. Kita melekatkan perkataan pada diri kita. Saya letih, saya tidak cukup baik, saya cemas, saya gagal. Setiap kali kita melakukan ini, kita mengambil kuasa penciptaan yang tidak terhingga dan menyalurkannya ke dalam acuan yang sempit dan menyakitkan. Masalahnya bukanlah dunia di luar. Masalahnya adalah kesilapan identiti. Kita telah lupa siapa kita sebenarnya. Dan dalam video ini, kita akan membongkar dua perkataan paling berkuasa dalam alam semesta yang bukan sahaja boleh memecahkan penjara ini, tetapi juga membuka kunci pintu kepada keadaan kesedaran, di mana anda tidak lagi menjadi mangsa keadaan, tetapi menjadi arkitek realiti anda sendiri. Ini adalah persimpangan di mana kebijaksanaan kuno bertemu dengan fizik kuantum. Dan ia bermula dengan memahami kuasa sebenar di sebalik kata-kata saya adalah. Penyelesaian kepada penderitaan dan batasan yang kita alami bukanlah satu teknik baru atau satu strategi yang rumit. Ia adalah satu pengiktirafan, satu kepulangan kepada kebenaran yang telah bergema sepanjang zaman dalam setiap tradisi kerohanian yang agung. Kebenaran ini terkandung dalam dua perkataan yang sangat mudah. Saya adalah. Apabila Nabi Musa bertanya kepada Tuhan siapakah namanya, jawapan yang diterima adalah Aku adalah Aku. Ini bukan nama, tetapi satu pernyataan tentang kewujudan itu sendiri. Ia adalah kesedaran murni yang tidak terbatas. Apabila Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu, beliau tidak bercakap sebagai seorang lelaki dari Nazareth, tetapi sebagai penjelmaan kesedaran universal yang sama ini. Dalam tradisi Buddha, konsep sifat Buddha atau Buddha nature menunjukkan bahawa setiap makhluk hidup sudah mempunyai sifat pencerahan yang wujud di dalamnya. Ia bukan sesuatu yang perlu dicapai, tetapi sesuatu yang perlu disedari. Begitu juga dalam falsafah Vedanta, salah satu ajaran teras adalah Tattvam Asi yang bermaksud engkau adalah itu. Ia menyatakan bahawa diri individu, Atman, pada hakikatnya adalah sama dengan realiti mutlak, Brahman. Semua ajaran ini menunjuk ke arah satu kebenaran yang sama. Identiti sebenar anda bukanlah personality, badan atau kisah hidup anda. Identiti sebenar anda adalah kesedaran asas itu sendiri. Kesedaran saya adalah yang menjadi sumber segala ciptaan. Apabila anda memahami dan menjelmakan kebenaran ini, anda memasuki apa yang kita panggil keadaan ilahi. Satu keadaan kesedaran di mana anda berfungsi sebagai kesedaran yang tidak terhingga, bukan lagi sebagai individu yang terpisah. Dalam keadaan ini, anda tidak lagi perlu berusaha untuk mewujudkan sesuatu. Sebaliknya, realiti mula mengatur dirinya di sekeliling niat anda, kerana anda telah menyedari bahawa anda dan realiti bukanlah dua perkara yang berbeza. Anda adalah kesedaran yang sedang memerhatikan dan pada masa yang sama mencipta segala-galanya. Jadi, mengapa begitu sukar untuk hidup dari keadaan kesedaran yang mendalam ini jika ia adalah sifat semula jadi kita? Jawapannya terletak pada fikiran bawah sedar kita. Neuroscience telah menunjukkan bahawa sehingga 95% daripada tingkah laku harian kita
dikendalikan oleh program-program yang tersimpan dalam fikiran bawah sedar. Program-program ini dibentuk pada zaman kanak-kanak kita melalui pengalaman, pemerhatian dan terutamanya melalui kenangan emosi yang kuat. Setiap kali anda merasa tidak layak, takut atau tidak disayangi, satu jejak emosi tertanam dalam sistem saraf anda. Lama-kelamaan, jejak-jejak ini membentuk satu identiti palsu, satu ego yang percaya bahawa ia terpisah, terdedah dan sentiasa perlu berjuang untuk terus hidup. Identiti palsu inilah yang sentiasa bercakap di kepala anda. Ia adalah suara yang mengatakan, saya tidak boleh melakukannya, saya tidak cukup pandai, saya selalu gagal. Setiap kali anda menggunakan perkataan, saya adalah dan mengikutinya dengan batasan seperti ini, anda sebenarnya sedang memberi arahan kepada kuasa penciptaan alam semesta untuk mengekalkan anda dalam keadaan terhad itu. Fikiran bawah sedar tidak dapat membezakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan. Ia hanya menerima arahan yang anda berikan. Jadi, jika anda berulang kali memberitahunya, saya adalah seorang yang cemas, ia akan mencipta realiti fisiologi dan pengalaman yang sepadan dengan kebimbangan. Ia akan mengaktifkan tindak balas, lawan atau lari, melepaskan hormon stres dan menapis persepsi anda supaya anda hanya melihat ancaman di sekeliling anda. Anda secara literal memprogramkan diri anda untuk penderitaan. Cabaran terbesar untuk memasuki keadaan ilahi adalah untuk mengatasi pengatur caraan bawah sedar ini, untuk menyedari bahawa suara di kepala anda bukanlah diri anda yang sebenar. Bagaimana kita boleh mula mengubah pengatur caraan ini dan beralih kepada keadaan ilahi? Ia bermula dengan langkah praktikal untuk mengalihkan perhatian kita. Di sinilah fizik kuantum memberikan kita petunjuk yang sangat penting melalui kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom wujud sebagai gelombang kebarangkalian yang tidak terhingga sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhatian berlaku, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi tertentu. Ini memberitahu kita bahawa tindakan kesedaran, tindakan memerhati itu sendiri, mempengaruhi realiti fizikal. Sekarang, gunakan prinsip ini pada dunia dalaman anda. Fikiran dan emosi anda juga adalah bentuk tenaga, gelombang kebarangkalian dalam medan kuantum kesedaran anda. Apabila anda terperangkap dalam fikiran negatif seperti saya tidak berharga, anda telah runtuh ke dalam keadaan itu. Anda telah menjadi zarah batasan itu. Langkah pertama untuk berubah adalah dengan menjadi pemerhati kepada fikiran anda, bukan peserta. Daripada berkata saya sedih, cuba perhatikan ada perasaan sedih yang timbul dalam kesedaran saya. Dengan melakukan ini, anda mencipta ruang antara anda, si pemerhati dan emosi itu. Anda berhenti mengidentifikasikan diri anda dengannya. Amalan yang paling berkuasa adalah dengan hanya duduk diam selama beberapa minit setiap hari dan berehat dalam kesedaran murni. Saya adalah. Jangan tambahkan apa-apa perkataan selepasnya. Hanya rasakan kewujudan murni itu. Saya adalah. Pada mulanya, fikiran akan memberontak. Ia akan membanjiri anda dengan senarai tugasan, kebimbangan dan keraguan. Jangan melawannya, hanya perhatikan ia seperti awan yang lalu di langit. Dan dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada perasaan, saya adalah. Dengan mengamalkan ini secara konsisten, anda sedang melatih semula otak dan sistem saraf anda. Anda sedang mencipta laluan saraf baru yang berlabuh dalam kesedaran murni, bukan dalam program lama yang terhad. Anda sedang memberitahu fikiran bawah sedar anda, identiti sebenar saya bukanlah cerita ini. Identiti sebenar saya adalah kesedaran yang tidak terhingga ini. Ini adalah langkah pertama untuk menuntut semula kuasa anda sebagai pencipta.
Apabila anda mula mengamalkan ini, anda mungkin akan mula perasan beberapa perkara aneh berlaku dalam hidup anda. Ini adalah tanda-tanda bahawa kesedaran anda sedang bersedia untuk pengiktirafan yang lebih mendalam. Anda mungkin mengalami detik-detik kesatuan di mana sempadan antara diri anda dan dunia luar mula kabur. Mungkin semasa berjalan di taman, anda tiba-tiba merasa satu dengan pokok-pokok dan langit. Atau anda mungkin mengalami lonjakan kreativiti yang mudah, di mana idea-idea bernas mengalir melalui anda tanpa sebarang usaha. Anda juga mungkin menyaksikan apa yang kelihatan seperti manifestasi yang mustahil atau sinkronisiti yang luar biasa, di mana orang, peluang atau sumber yang tepat muncul dalam hidup anda pada masa yang tepat, seolah-olah alam semesta sedang bersekongkol untuk membantu anda. Ini bukanlah sihir. Ini adalah fizik. Apabila anda berehat dalam keadaan saya adalah, anda sedang menaikkan frekuensi getaran tenaga anda. Menurut prinsip resonans dalam mekanik kuantum, objek dengan frekuensi yang sama akan bergetar secara serentak. Dengan menyelaraskan tenaga anda dengan frekuensi kesedaran murni, kelimpahan dan kasih sayang, anda secara semula jadi menarik pengalaman yang bergema pada frekuensi yang sama. Pada masa yang sama, jangan terkejut jika anda melalui tempoh cabaran atau kesusahan yang hebat. Ramai orang salah faham tentang ini. Mereka fikir kebangkitan rohani sepatutnya sentiasa indah. Tetapi selalunya kesakitan dan penderitaan adalah pemangkin yang paling kuat. Cabaran hidup mempunyai satu tujuan yang sangat penting, untuk memecahkan ego. Ia secara sistematik meruntuhkan semua perkara yang anda fikir anda adalah. Anda mungkin kehilangan pekerjaan yang mentakrifkan anda, atau hubungan yang anda jadikan asas identiti anda, atau kesihatan yang anda anggap remeh. Setiap kehilangan ini adalah satu bentuk kematian ego. Ia menyakitkan, tetapi ia adalah satu proses pembersihan yang perlu. Ia menanggalkan lapisan-lapisan identiti palsu supaya cahaya kesedaran murni di dalam diri anda dapat bersinar tanpa halangan. Ia menyediakan anda untuk memasuki keadaan ilahi dengan sepenuhnya. Jadi, bagaimana kita mengintegrasikan kebenaran yang mendalam ini ke dalam kehidupan kita yang sibuk dan seringkali huru-hara? Kuncinya adalah untuk menjadikannya satu amalan yang hidup, bukan hanya satu konsep intelektual. Mulakan setiap pagi sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum fikiran anda mula berlumba-lumba dengan senarai tugasan hari itu, dengan mengambil beberapa nafas dalam-dalam dan berlabuh dalam perasaan murni, saya adalah. Rasakan ia dalam badan anda. Rasakan ruang dan keheningan di sebalik semua pemikiran. Ini menetapkan nada untuk sepanjang hari anda. Sepanjang hari, jadikan ia satu permainan untuk menangkap diri anda. Setiap kali anda melekatkan label yang terhad pada saya adalah. Apabila anda mendengar suara dalaman berkata, saya sangat letih, jeda sejenak. Akui perasaan letih itu, tetapi kemudian dengan lembut ingatkan diri anda. Keletihan adalah satu sensasi yang melalui saya, tetapi saya adalah kesedaran yang tidak terhingga yang memerhatikan sensasi ini. Dengan melakukan ini, anda memecahkan corak pengenalan diri automatik. Anda tidak menafikan pengalaman manusia anda, tetapi anda meletakkannya dalam konteks yang lebih besar dari diri anda yang sebenar. Gunakan pencetus harian sebagai peringatan. Setiap kali anda melihat cermin, daripada mengkritik penampilan anda, pandang mata anda dan kenali kesedaran yang sedang memandang kembali. Ucapkan dalam hati, saya adalah. Setiap kali anda merasa tertekan atau cemas, letakkan tangan di hati anda. Rasakan degupannya dan kembalilah kepada saut. Saya adalah. Saya mahu anda mencuba ini hari ini. Dan saya ingin mendengar pengalaman anda. Di ruangan komen di bawah, kongsikan satu label terhad
yang sering anda lekatkan pada diri anda, dan kemudian kongsikan bagaimana rasanya apabila anda melepaskan label itu dan hanya berehat dalam "saya adalah untuk seketika". Dengan berkongsi, kita bukan sahaja mengukuhkan amalan kita sendiri, tetapi kita juga mencipta satu medan tenaga kolektif yang menyokong kebangkitan setiap orang yang menonton video ini. Semasa anda mendalami amalan ini, anda pasti akan menghadapi tentangan. Akan ada hari-hari di mana keraguan datang dengan kuat. Fikiran ego anda yang telah berkuasa begitu lama tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ia akan memberitahu anda, ini semua karut. Lihatlah masalah anda, ia masih ada. Anda tidak berubah. Ini adalah bahagian yang penting dalam proses ini. Apabila keraguan ini timbul, jangan melawannya atau menghukum diri sendiri. Itu hanya akan menguatkannya. Sebaliknya, perlakukan keraguan itu dengan belas kasihan. Anggap ia sebagai seorang kanak-kanak yang ketakutan yang tidak tahu apa-apa lagi. Katakan kepadanya, "Terima kasih kerana cuba melindungi saya, tetapi saya selamat. Saya memilih untuk mempercayai kebenaran yang lebih besar tentang siapa saya." Di sinilah sains epigenetik memberikan kita keyakinan yang luar biasa. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Dr. Bruce Lipton, seorang perintis dalam bidang ini, telah menunjukkan bahawa kepercayaan dan emosi kita menghantar isyarat kimia yang boleh mengaktifkan ataupun menyaaktifkan gen tertentu. Ini bermakna apabila anda secara konsisten memilih untuk beroperasi dari keadaan kesedaran. Saya adalah yang tenang dan berkuasa. Anda bukan sahaja mengubah fikiran anda. Anda secara literal mengubah biologi anda pada tahap genetik. Anda sedang menghantar isyarat kepada sel-sel anda untuk beralih daripada mod pertumbuhan dan pembaikan, bukan mod tekanan dan kelangsungan hidup. Menstabilkan keadaan ini memerlukan kesabaran dan ketekunan. Ia bukan satu switch yang anda petik sekali sahaja. Ia adalah satu proses untuk sentiasa kembali saat demi saat kepada kebenaran diri anda. Setiap kali anda memilih kesedaran, saya adalah mengatasi cerita ego. Anda sedang mengukuhkan laluan saraf yang baru itu. Anda sedang membina otot rohani anda. Ingat, anda tidak cuba untuk mencapai sesuatu yang anda tidak miliki. Anda hanya perlu ingat dan kembali kepada apa yang anda sudah ada. Anda sudah pun menjadi kesedaran yang tidak terhingga itu. Tugas anda hanyalah untuk berhenti berpura-pura menjadi sesuatu yang kurang daripada itu. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini, dari kebijaksanaan kuno hingga kesempadan fizik kuantum. Tetapi, semua pengetahuan ini tidak akan bermakna jika ia tidak dihidupkan. Mesej utamanya sangat mudah. Anda bukanlah orang yang anda fikirkan. Anda bukan nama anda, bukan badan anda, bukan profesion anda, bukan juga pemikiran anda. Ini semua adalah pengalaman sementara yang berlaku dalam diri anda. Diri anda yang sebenar adalah kesedaran abadi yang menyaksikan semua ini. Diri anda yang sebenar adalah saya adalah. Selama ini kita telah menggunakan kuasa penciptaan yang luar biasa ini secara tidak sedar untuk mencipta batasan, kesakitan dan kekurangan. Kita telah berkata, saya tidak cukup, dan alam semesta yang sentiasa berkata ya kepada kita telah mencerminkan kembali realiti itu kepada kita. Tetapi hari ini, satu perubahan berlaku. Anda kini memegang kuncinya. Kunci itu adalah untuk melepaskan semua perkataan yang datang selepas saya adalah dan hanya berehat dalam kuasa murni kewujudan itu sendiri. Apabila anda melakukannya, anda beralih dari menjadi ciptaan keadaan kepada menjadi pencipta pengalaman anda. Anda tidak lagi perlu berjuang atau memaksa. Anda mula menarik, membenarkan dan menerima dari medan kemungkinan yang tidak terhingga,
yang merupakan sifat sebenar anda. Ini bukan tentang pemikiran positif. Ini tentang anjakan identiti yang radikal. Panggilan saya kepada anda hari ini adalah ini. Ambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kuasa. Saya adalah anda. Jadilah penjaga yang berhati-hati di pintu gerbang fikiran anda. Setiap kali satu pemikiran yang terhad cuba melekat pada identiti anda, cabar ia. Tanya, siapakah yang sedang berfikir ini? Dan kemudian kembali ke ruang senyap kesedaran di mana anda benar-benar wujud. Mulai saat ini, apabila anda berkata, saya adalah, sedarilah bahawa ia bukanlah orang yang terhad itu yang bercakap. Ia adalah Tuhan, sumber alam semesta yang sedang menyatakan dirinya melalui anda. Hidup dari tempat ini dan saksikan bagaimana realiti anda berubah dengan cara yang tidak pernah anda bayangkan. Anda adalah kuasa dan kebijaksanaan yang anda cari. Anda adalah ia sekarang.